Hikaru Nakamura menang RM400,000 semalam di American Cup. Kat sini ada game kemenangan dia menentang GM Fabio Caruana. Jom kita tengok. Hikaru main putih, dia mulakan dengan pawn ke D4, dibalas oleh Caruana dengan pawn ke D5. Kita ada C4, E6, Knight F3 dan seterusnya Knight F6. Ini adalah Queen's Gambit decline. Dan kat sini Hikaru memilih untuk mainkan pawn pergi ke G3 Pembukaan ataupun opening Catalan kat sini. Baik, kita ada pertukaran pawn. Pawn D makan pawn C4 dan seterusnya bishop ke G2. A6 kat sini dan putih membuat castling 0-0. Fabi gerakkan knight ke C6 dan kita ada knight B ke D2. Dekat sini nampak macam seolah-olah pawn ke D4 ni diberi makan percuma, tapi tidak. Semestinya kalau knight makan pawn di D4 tu, Hikaru tak akan terus makan, dia akan gerakkan knight dia pergi ke E5. Kenapa knight nak pergi ke E5? Okey, sebab ada dua sebab kat sini lah. Yang pertama, dia nak letak tekanan nak makan pawn di C4. Yang kedua, dia nak letak tekanan ke atas pawn di B7 kat sini. Sebab apa? Sebab kalau bishop lari keluar develop, okey, pawn tu akan free. Jadi bishop tak boleh keluar. Itu satu. Yang kedua ialah pawn tak boleh nak maju ke depan, sebab kalau maju ke depan bishop akan makan rook dekat belakang tu. Okey, jadi posisi ni akan sedikit best untuk putih. Sebab tu selepas knight B ke D2 kat sini, pawn tu tidak dimakan oleh Fabi. Dia gerakkan pawn pergi ke B5 kawal pawn di C4. Okey, kat sini B3 dimainkan, cuba letak tekanan ke atas rantaian pawn kat sini dan kita ada pawn ke C3 serang knight, knight masuk ke B1 serang pawn tu balik. Dan kita ada pawn ke B4 kawal. Bila orang kawal, Hikaru tolak lagi pawn ke A3 untuk cuba rosakkan struktur pawn kat sini lah. Okey. Kat sini bishop B7 dimainkan dan kita ada knight ke E5 meletakkan tekanan ancaman nak makan knight di C6. Dan kat sini sebenarnya Fabi boleh je nak defend. Okey, dia boleh defend yang dengan cara knight ke D5. Ini defend yang bagus sebab apa? Selepas pawn A makan pawn B4, bishop boleh makan pawn B4 dan mungkin kat sini queen akan pergi ke C2 untuk letak tekanan dan cuba makan balik pawn putih yang putih bagi free tadi. Ini tak ada masalah, dua-dua pemain boleh main. Cuma kat sini Fabi kata alang-alang pawn C3 tu akan mati juga nanti. Jadi baik dia sedekah je. Sebab apa? Sebab bulan puasa dia kata bagus untuk bersedekah. Jadi dia tolak je pawn ke C2 serang queen. Dan kat sini putih kena berhati-hati sebab kalau putih queen makan pawn C2, ini tak berapa bagus sebab ini membenarkan knight untuk makan pawn D4, serang queen, dan selepas queen tu lari, bishop akan makan bishop G2, tukar bishop dan mendapat posisi yang sedikit best untuk hitam. Jadi sebab itu selepas pawn ke C2, kat sini Hikaru mainkan bishop makan knight C6 terlebih dahulu. Dia yang makan bishop, tukar bishop, buat check kat sini dan selepas bishop makan bishop C6, kita ada queen makan pawn di C2. Okey, dan kat sini bishop kena lari lah. Bishop lari ke E4 serang queen, queen lari ke B2 dan kita ada bishop balik ke B7. Seterusnya kat sini pertukaran pawn, pawn A makan pawn B4, bishop makan pawn B4, bishop ke D2, cuba untuk tukar bishop, tapi kat sini Fabi mainkan pawn ke C5, alright. Kita ada knight ke D3 dan seterusnya queen ke D5 kat sini. Okey, ini kita dapat serangan yang jelas lah. Alright, queen nak masuk ke G2 nak buat checkmate. Jadi kat sini Hikaru mainkan pawn ke F3 dan kita ada pertukaran bishop Bishop makan bishop D2, knight makan bishop D2 dan seterusnya queen makan pawn D4 percuma kat sini, percuma sekejap je. Alright, buat check dan paksa untuk tukar queen. Jadi queen terpaksa makan queen, pawn C makan queen D4. Cuma kat sini walaupun putih hilang satu pawn tapi dia sengaja bagi pawn free satu sebab dia nak laju. Okey, opening dia dah siap dan dia boleh cuba untuk buat serangan. Tengok hitam, hitam belum siap lagi lah, sedikit dia lambat. Alright, kat sini rook F ke C1 terus main. Alright, nak masuk ke nak gunakan file C ni untuk buat serangan. Kita ada castling 0-0 oleh Fabi. Kat sini biasanya orang nak masuk rook ke C7. Alright, nak kawal 7 rank, nak buat serangan kat sini. Tapi Hikaru mainkan rook ke A4 serang pawn terlebih dahulu. Right, ini paksa rook F pergi ke D8 kawal pawn tu dan barulah dia mainkan rook ke C7 serang bishop. Kita ada rook ke D7, rook makan rook, knight makan rook D7 dan selepas itu rook makan pawn D4, dapat balik pawn yang dia bagi tadi. Okey.
Seterusnya, kat sini sebab knight kena serang, jadi bishop kawal knight tu ke C6. Kita ada knight ke C4, pawn tolak ke A5 dan seterusnya king F2, king F8. Dua-dua king cuba untuk keluar. Sebab apa? Sebab dah nak ending. Okey, ending king kena aktif. Ingat tu anak-anak. Alright. Rook ke D6 kat sini, serang bishop. Kita ada bishop lari ke B5. Seterusnya knight ke A3, serang bishop. Jadi bishop terpaksa makan knight di D3. Sebab apa? Kalau tak makan nanti, kalau lari tempat lain, knight tu akan hanging, mati. Jadi bishop makan knight D3. Cuma kat sini, rook ataupun pawn tak makan bishop D3 ni. Hikaru pilih untuk rook makan knight D7 terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab dia nak kekalkan tempo. Jadi kat sini, bishop kena lari. Bishop lari ke E6 dan kita ada rook ke D6. Seterusnya, king ke E7, serang rook dan rook ke C6. Kat sini hitam kena berhati-hati. Dia tak boleh gerakkan king pergi ke D7 untuk serang rook. Sebab kalau dia buat macam ni, rook akan pergi ke C5 untuk serang pawn. Kat sini bishop terpaksa alih. Contoh bishop pergi ke B7 untuk rook kawal pawn tu. Dan kat sini knight akan pergi ke C4. Right, nak makan pawn di A5 dan pawn tu memang akan mati. Kalau hitam cuba defend juga dengan tolak pawn ke A4, ini tak jadi apa-apa. Sebab sebenarnya putih boleh je makan. Okay? B makan pawn A4 kat sini, dah dapat satu pawn free. Rook memang tak boleh makan pawn A4 ya. Ini blunder besar. Knight akan pergi ke B6. Nice. Buat fork dan memang kat sini, kalau king pergi ke D6 cuba untuk makan rook, tak boleh juga. Sebab selepas knight makan rook A4, knight itu akan kawal rook dan memang ini senang menang untuk putih lah. Okay, jadi selepas rook C6, Fabi tak terkena, dia larikan king pergi ke F6. Okey, rook C5 kat sini, serang pawn juga. Kita ada bishop ke B7, kawal pawn tu dan seterusnya E4 kat sini oleh putih. A4 dimainkan oleh Fabi dan kita ada pawn ke B4 dan kita dapat tengok kat sini, dua-dua pemain sudah ada pas pawn. Alright, okey, cuma kita nak tahu siapa yang lebih laju. Okey, rook D8 kat sini, cuba untuk masuk dan buat serangan. Kita ada king ke E2, tak bagi, okay? Kawal, tak bagi rook masuk langsung ke tiga-tiga petak tu. G5 kat sini oleh Fabi. Rook C4, cuba untuk makan pawn A4 lepas dia tolak pawn ni nanti. Okay? Cuma kat sini Fabi kata, okay, dia tak boleh duduk je, dia kena buat sesuatu. Jadi dia cuba buat serangan dengan pawn ke H5. Pawn B5 oleh Hikaru, macam saya cakap tadi, nak makan pawn A4. G4, cuba untuk serang macam ni. Kita ada F4 dan kat sini E5 oleh Fabi. F5 oleh Hikaru, H4 tolak lagi, cuba untuk buka ruang dan kita ada rook makan pawn A4, pawn H makan pawn G3, pawn H makan pawn G3 dan seterusnya rook pergi ke H8 nak masuk di sebelah sini pula. Tengok macam mana Fabi cuba aktifkan dia punya rook. Okey, knight B1 kat sini, rook H2 check, king ke D1, rook H1 jadi king terpaksa ke C2 sambil kawal knight dan kat sini, okey, kat sini sebenarnya gerakan yang betul yang kena buat oleh Fabi ialah rook pergi ke G1. Dan kat sini move ni bagus sebab kalau rook cuba kawal pawn tu di A3 memang tak boleh pun sebab nanti dia akan terblunder pawn ni pula. Okay? Dan bila blunder pawn tu, blunder pula knight yang kat belakang ni sebab dah dua orang serang kat situ. Tetapi kat sini, Fabi ada beberapa minit saja lagi, masa tak banyak, jadi dia blunder, dia gerakkan rook pergi ke E1. Okey. Kenapa blunder? Untuk orang yang bukan master macam kita tak nampak pun ni blunder. Okey, tapi untuk master ini adalah blunder. Sebab apa? Sebab kat sini, Hikaru mainkan knight pergi ke C3, kawal pawn tu. Kita ada rook ke E3, cuba untuk makan pawn G3 tapi ini terlambat. Sebab Hikaru mendapat satu gerakan yang sangat bagus kat sini. Okey, korang boleh pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Sementara korang cari itu, macam saya cakap tadi, awal-awal tadi, Hikaru dah menang American Cup ni. Dan dia berjaya mendapat hadiah sebanyak RM400,000. Nak hampir setengah juta. Banyak tu. Senang main chess dapat setengah juta. Main chess dapat setengah juta. Itulah kehidupan master. Kalau korang pandai lah. Okey. Alright, apakah gerakan terbaik kat sini? Yes, knight pergi ke D5 buat check. Okay, buat fork sebenarnya. Dan ini memaksa bishop untuk makan knight. Sebab kalau tak makan, rook mati, betul tak? So, bishop makan knight D5 dan kita ada pawn E makan balik bishop tu. Dan kat sini, rook makan pawn G3. Kita dapat tengok ada dua dah pas pawn putih. Okay, jadi B6 terus ditolak oleh Hikaru. Dan selepas
rook G2 check, king lari ke C3, rook G3 check, king lari ke C4. Dah tak ada check dah, pawn ni akan lepas dan Fabi resign kat sini. Okey, kenapa resign? Kalau tengok kat sini memang tak boleh nak defend. Kalau rook cuba pergi ke H3 nak cuba masuk belakang kat sini, memang tak sempat sebab boleh tolak je pawn pergi ke B7. Rook H8, kat sini rook A8 settle, terus menanglah, pawn akan naik